aku bangkit dari tanah warisan, darah pahlawan mengalir, bukan mainan. Melayu jati, bukan sekadar nama, agama di dada, maruah jadi utama. Langkah aku berat, tapi niat suci, bukan gangster jalanan, tapi pejuang hakiki. Kalau kau cabar, jangan main api, satu kalimah gegar bumi langit saksi. Assalamualaikum, nama saya Fina. Okay, apa itu DM? DM tu Darul Mustaqim. Darul Mustaqim di mana kita memberi bantuan kepada mangsa-mangsa Ahlong yang dah terlibat dengan penindasan, dan kita beri cahaya baru kepada diorang di mana kita bagi pembayaran balik secara on hand, kita uruskan, dan juga kita bukan nak selamatkan dia daripada segi financial yang dia dah tersilap langkah sahaja, tapi dalam masa yang sama kita bagi diorang pendedahan kepada pengajian Al-Quran dan Fardu Ain, di mana kita bagi pengajian Al-Quran dan Fardu Ain ni kita buka secara percuma, kita buka untuk seluruh rakyat Malaysia. Siapa yang berdekatan dengan tempat kita, dia boleh je hadir kat tempat kita tanpa bayar apa-apa pun. Al-Quran, Iqra' semua disediakan, hanya bawa badan sahaja. Pantang dikacau pasti aku gegar, demi maruah agama aku takkan gentar. Bukan aku tapi ini prinsip jiwa, Islam di dada, Melayu tetap perkasa. Bila mereka tanya kenapa DM ni pelik sikit, perundingan biasanya perundingan kat luar sana mereka akan ambil charge, mereka akan ni semua. Tapi DM tak, DM sertakan syarat kena pergi mengaji. Sebab apa? Apakah hubungan kait rapat dengan pengajian ni? Kenapa? Supaya kita nak tahu bahawasanya yang menyelesaikan masalah kita ni, yang menyelesaikan kes kita, kes Ahlul ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak kembalikan mereka ni untuk kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mereka ingat Allah Subhanahu Wa Taala balik. Bila mereka ingat Allah Subhanahu Wa Taala, bila mereka dah berpegang teguh dengan apa yang Allah Taala cakap dalam Quran tentang riba, tentang hutang, jadi mereka akan berwaspada. Mereka akan kembali balik jalan itu kepada jalan yang benar, jalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak ubah perspektif orang. Apabila dia terkena masalah, apa sumber utama yang perlu dia cari. Kadang-kadang dia melompat pergi cari di sana, pergi cari sini. Padahal yang menolong dia keluar daripada masalah itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. DM Pusat Pengajian juga menawarkan pengajian tentang Al-Quran dan Fardu Ain. Maknanya pengajian Al-Quran adalah pengajian secara bertalaqi. Yang mana seorang murid baca depan guru dia, dan guru akan membetulkan bacaan tersebut. Dan kelas Fardu Ain pula kita akan adakan kitab-kitab terpilih, iaitu kitab yang pertama adalah kitab Safinatun Najah, kitab tentang fiqh. Yang kedua kitab Penawar Bagi Hati, Qalbun Salim, iaitu menceritakan tentang tasawuf, bagaimana akhlak, bagaimana kita nak bermuamalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita nak menyucikan jiwa kita. Kitab yang seterusnya adalah kitab Syama'il Muhammadiyah, yang menceritakan tentang kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah berjalan, bagaimana Rasulullah tidur, bagaimana Rasulullah makan. Maka inilah yang diberikan pengajian ataupun yang pengajian yang ditawarkan kepada mereka yang ingin mengikuti program pengajian di DM. InsyaAllah semoga ia bermanfaat. Pantang dikacau pasti aku gegar, demi maruah agama aku takkan gentar. Bukan aku tapi ini prinsip jiwa, Islam di dada, Melayu tetap perkasa. Bukan semua gangster itu sesat, ada yang bangkit demi ummah yang penat. Bersatu suara jangan pecah belah, kalau kita kuat musuh pun rebah. Assalamualaikum, perkenalkan diri saya, lebih dikenali sebagai Alung DM, dan di sebelah saya ni Abang Nuar, handsome boy kita. Okey, hari ni saya nak menerangkan sikit apa dia tu DM. Banyak orang tanya kan, DM tu apa dia, dan nama apa kan. Sebenarnya DM adalah Darul Mustaqim, dan nama pengasas dia adalah nama Mustaqim. Jadi dia tubuhkan, kami ni bukan NGO, kami ni bergerak di bawah yayasan. Yayasan pun yang sendiri punya. Cuma kita nak bagi tahu DM ni adalah bergerak bukan untuk kes Ahlong. Sebenarnya kita bergerak untuk dakwah. Sebab owner pusat pengajian ni, dia buat pusat pengajian ni adalah untuk nak tarik orang pergi mengaji Quran. Dan dalam masa yang sama, dia juga adalah ahli yang macam saya. Jadi kami semua bersama-sama untuk nak meneruskan dakwah. Dan kami menggunakan
kaedah ahlung ni supaya kami boleh tarik orang pergi mengaji Quran. Jadi sebab tu pusat pengajian kita di seluruh Malaysia, dan siapa saja nak mai tempat kita adalah secara percuma. Ada orang tanya saya, kalau pasal apa ada penglibatan tentang agama dalam DM ni. Di DM ni pasal terapan dia menceritakan tentang perubahan yang mutlak pada diri kita. Dia mengajak kita. Sebenarnya dia mengajak kita bukan tentang pinjaman dan banyak mana duit yang kita makan, tapi kita nak ceritakan tentang perjalanan riba tu sendiri. Dan perjalanan riba ni Allah kata dalam satu muka dah, surah Al-Baqarah ni satu muka. Dia perang dengan riba ni. Itu satu hal. Saya pernah bagi tahu dalam video-video saya sebelum ni, syarat-syarat nak jadi orang jahat, dia kena buang dua benda. Yang pertama, dia kena buang Allah. Yang kedua, dia kena buang keluarga dah. Dan itu syarat nak jadi jahat. Dan syarat nak jadi baik, terbalikkan dia. Kena sayang keluarga, kena sayang Allah. Maka bila kita kuat dua benda ni, maka semua masalah dapat diselesaikan dengan baik. Sebab kita tak tahu doa siapa yang makbul. Cuma yang saya nak pesan, ahlung ni sampai bila berteras pun tak habisnya. Kita kena faham tentang nilaian duit yang kita ada. Kita ada 5 perkara yang kita nak selesaikan disebabkan 10 perkara. Contoh 10 perkara yang Ahlung maksudkan tu adalah pinjaman Ahlung. 5 perkara tu adalah sebelum pinjaman Ahlung. Maka sebelum pinjaman Ahlung ada 5 perkara. Selepas pinjaman Ahlung jadi 15 perkara. Jadi masalah tu tak selesai, maka lebih tambah lagi. Pesanan saya dekat luar sana, hentikan tentang riba tersebut. Dan fokuskan pada yang ada saja sudah cukup dah. Tak payah kita nak asal. Memang hampa mungkin hampa kata senanglah kot, hampa duduk di pihak yang ada duit, hampa tak tahu masalah kami. Dia bukan masalah yang tu. Ulat dalam batu pun boleh cari rezeki. Jadi tak semestinya ulat tu kena pinjam Ahlung baru boleh makan dalam batu tu. Dan hari ini boleh berjumpa dengan pihak DM dan dapat menyelesaikan masalah tersebut. Nah, pada yang suka saya, Alhamdulillah. Pada yang tak suka, saya minta maaf. Nah, sebab saya ni pun bukanlah kata pandai sangat mengaji. Saya pun baru cuba-cuba. Tapi Alhamdulillah, bila saya bersama dengan pihak DM, baru saya faham. Sebenarnya bila kita bersatu, bila kita bersama-sama dan kita minta pertolongan dan hanya Allah yang menolong pada kita, maka penyelesaian kita bukanlah pada kita yang hebat, tapi pada doa kita yang kuat, insyaAllah. Nah. Jauh pasti aku gegar, demi maruah agama aku takkan gentar. Bukan aku tapi ini prinsip jiwa, Islam di dada, Melayu tetap perkasa.